Ya saya. Sibuk ke? Dekat daripada bilik bos tau. Bos kata dia nak laporan ni segera. Hari ni ke? Ya, macam tu. Boleh saya? Okey, saya cuba. Ya. Fail pun selesai ni dah, Syah. Tolong ya. Hari ni juga? Ya. Okay, thank you, Syah. Baiklah. Banyak lah. Oh, okay, dengar itu. Masuk Aisyah. Assalamualaikum. Duduk. Ni Encik, report yang saya dah siapkan dan saya email dah. Okey, ni yang laporan hari tu Sekejap saya semak. Okey, it looks okay. Cuma Aisyah, alang-alang awak dah ada dekat sini, sebenarnya kita ada lagi satu task ni. Okey. So ini due dia sebelum raya. Saya nak minta Aisyah selesaikanlah sebelum raya ni. Boleh Aisyah? Email juga tu kan? Ya betul. Nanti kalau ada apa-apa masalah nanti Aisyah just beritahu saya perlu rujuk. Sebelum raya Aisyah Okey. Saya cuba Thank you Aisyah. Salam. Aisyah. Ya, hai Kak. Cik Fazli ada hari ni? Ada. Kenapa tu? Ada duduk nak kena sign. Boleh, ada dekat dalam. Apa yang sibuk sangat ni? Entahlah. Tak settle lagi. Banyak lagi nak kena buat. Aisyah bila nak balik kampung? Tak tahu lagi lah Kak. Kerja tak settle lagi. Alah, kerja boleh siap lepas raya. Raya kan setahun sekali je. Entahlah, tak tahu nak cakap macam mana. Bukan tadi kata nak jumpa dengan Encik Fazli ke? Boleh? Boleh? Ada dekat dalam? Boleh. Terima kasih. Sama. Fine. Ya. Aku kesian lah dengan Aisyah ni. Itulah, macam mana? Dia macam tu lah, tak tahu ni. Kerja dulu, raya kemudian. Aku rasa kita kena tolong dia. Raya kan tentang kebersamaan. Betul tu. Kalau kita tolong dia, siapa yang tolong dia? Viral tak viral? Ya, aku senang. Dah start dah. Terima kasih. Sama. Cepat kita dah nak cuti raya tau ni. Kita tolong dia. Masuk. Masuk. Siapa tu? Masuk. Surprise! Wow, apa ni? Kami dah siapkan semua kerja Aisyah. Masya Allah. Ni ada. Masih banyak. Kuih raya.
cuti ke? Tak, dah tak payah berhenti dah. Dia raya untuk anak siapa lah. Wow. Mak Raya kan. Mak Raya. Mak Sebat. Terima banyak. Jangan sedih-sedih. Raya tau. Kerja dah siap, boleh balik. Boleh, jom kita balik. Jom balik. Jom. 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 Bawa. Jom balik. Mana buat kuih? Jen. Jom. Jen. Jom bawa orang jom. Okey. Ramadan kali ini memberikan kita pelbagai pengajaran dalam melaksanakan tugas, memberikan keikhlasan dan juga disiplin diri. Semoga silaturahim dan semangat kebersamaan ini terus mekar di dalam jiwa kita, Politeknik Sultan Idris Shah. Terima kasih kepada semua atas komitmen dan kerjasama. Semoga Aidilfitri kali ini membawa barakah dan kebahagiaan buat kita semua. Kami Ahli Mesyuarat Pengurusan Politeknik Sultan Idris Shah mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam.